orang bandar sebenarnya kesian kalau kita tak ada perkara ini. Sebab kebanyakan daripada yang keluarga berpendapatan rendah ni tak, dia beli flat dia tahun 80-an. Masa tu, 1 bilik, 2 bilik. Sekarang flat tu dah umur dekat 40 tahun. Dia dah tua, umur 60, 70. Kemudian bila berada di tengah bandar pula, anak membesar dalam keadaan bilik 1-2 ni. Anak dia pula bila membesar belajar macam mana pun, dia tak mampu dah untuk duduk dekat dengan mak ayah dia dalam kawasan yang dia membesar. Sebab satu, rumah tak ada, kedua mahal. Akhirnya dia kena pergi makin jauh. Sedangkan kawasan tanah itu, kalau dibangunkan semula, daripada 4 tingkat yang ada sekarang, umur 40 tahun bangunan tu buruk semua, kita boleh bangunkan jadi 20 tingkat, 30 tingkat, boleh bagi 1,500 kaki persegi, yang nilai dia sekarang 70,000, dia boleh jadi 400,000. Jadi kalau tanya saya, memang baiklah kerana yang banyaknya duduk di kawasan flat kos Kedah ni Melayu. Dengan cara kita membangunkan semula, bukan saja kita boleh bagi keselesaan, bila daripada 4 tingkat, mungkin 100 unit, kita boleh buat 20-30 tingkat sampai jadi 500 unit. Yang sedia ada tu dapat hidung lebih selesa, dapat sampai nilai dia naik sampai 200-300 ribu. Sama pentingnya, anak-anak mereka pun boleh duduk dalam kawasan bandar dekat dengan mak ayah dia. Sebab kita boleh naikkan jumlah kediaman mampu milik dalam kawasan bandar.